Boleh tak kita beli jual patung Labubu Kuromi? Tak kira lah baju kau atau benda lain kau ada katung Labubu, katung Kuromi. Padahal ada orang cakap katung tu katung setan. Dia begini, kalau benda yang memang sahih syiar agama lain haram jual. Okey, satu. Yang kedua, gambar-gambar yang berlaku fitnah atas gambar itu pun haram kita jual beli. Yang ketiga, perkara-perkara lucah, gambar perempuan pakai spender, perempuan nampak pakai coli saja, contoh di baju, haram jual beli. Kerana dia boleh merangsang syahwah sebahagian lelaki yang melihat. Okey. Yang keempat, ada tulisan-tulisan yang mengajak pada perkara haram dan syirik. Jangan jual beli benda tersebut. Faham? Yang dibolehkan ialah gambar-gambar yang tidak ada fitnah. Okey? Gambar-gambar raksasa, dinosaur, gambar macam-macam burung itu walaupun ada ulama mengatakan makruh tapi tidak berkata haram jual beli. Okey? Dan ni pelik-pelik gambar dia ni. Apatah lagi bawa dalam semayang, lebih lagi lah makruh. Kerana apa? Kerana Nabi pernah semayang sekali di rumah Aisyah. Dan Aisyah baru gantung lasir yang dibeli di pasar Mekah, ada diukir gambar burung. Lalu Nabi merah muka Nabi, suruh cabut lasir kerana dia mengganggu aku di dalam solat aku tadi. Daripada ini ulama memakruhkan atau kata tak comel kita pakai gambar-gambar yang melalaikan orang semayang tengok. Saya pernah semayang Jumaat, duduk belakang budak pakai t-shirt, atas belakang dia 12 ekor anjing gambar. Anjing tu duduk dalam kotak. Ngaku aku bodoh bilang anjing 12. Tengah bayar Jumaat. Ngaku aku bodoh duk bilang 12 ekor anjing. Dah. Jadi lara. Gambar anjing. Kadang-kadang gambar perempuan tepi patah duduk atas belakang. Mulai-mulai ada buat pergi bayar Jumaat. Dah. Benda lagu tu. Benda tulisan-tulisan yang halus itu dimaafkanlah, bukan tak boleh belaka. Kadang-kadang tulisan yang menyebabkan orang tertanya-tanya pun ada ulama memakruhkan pakai dalam solat. Tengah-tengah duduk semayang, dia tengok baju depan, Persatuan Takut Bini Kampung Bukit Gading. Jadi dia bingung, aku nak cari dua mana borang ni. Nak isi juga. Nak masuk seorang ahli. Soalan seterusnya,